You like that one? You suka itu? Nama apa ni dia? Ariana. Ariana? Oh, umur berapa ni? 2 tahun. 2 tahun? Berapa lama kahwin? 3 tahun. 3 tahun. Oh, okey. Tak apa, dia nak barang apa ambil je. Memandangkan korang hari ni dah ada sini, dah anak ni comel sangat-sangat ni sayang ni. Saya bagi soalan sikit, kalau kata boleh jawab, saya nak bagi hadiah, boleh? Boleh Okey. Sebelum tu saya dapatkan nama penuh on record. Okey, Muhammad Aiman bin Abdul Rahman. Oh, dia bagi penuh terus. Okey, good. Okey, puan. Afira Riana. Afira. Where's your name? Oh, no. Okey. Soalan pertama saya, simple je. Kenal saya tak? Kenal. Siapa saya? Tapi I tak ingat nama. Cikgu Sari. Tak tahu. Cikgu Syahri. Yes. Syari. Yang paling penting sekali, kalau kata kenal pernah follow lah. Follow tak? Follow. Saya follow. Boleh tunjuk bukti tak? Boleh. Kalau tak follow, on the spot dapat tangkap. Sari? Ha. Alamak, follow. Jam. Aduh. Saya baru ada satu follower, 1.1 orang. Saya nak bagi satu package yang sangat-sangat tak masuk akal, for free. Iaitu package macam mana nak cakap Eric? Be surprised. Bagi surprise lah, no? Saya bagi surprise sikit boleh? Korang ada masa tak? Dalam masa sejam ke apa ke? Ada je. Ada, boleh? Boleh, jom ikut saya. Alright, jom. Ambil toys dia. Yang mana dia nak? Okey. Wah. Korang akan jadi pengantin balik hari ni. I need you to arrange for this couple to have the whole set of pengantin. I want to make them today pengantin baru. Boleh? Okey, boleh. Take lah advantage. Saya nak bagi hadiah ni. So kenangan ni. Teringin? Sebab kita orang kahwin time PKP. Tak ada wedding. Tak ada wedding, macam mana korang kahwin? Maksudnya tak ada majlis? Tak ada majlis. Pilihlah yang mana yang rasa sesuai. Untuk lelaki ada kan? Okay, take care. Alright, kita jumpa. Fully black ada ke? Guys, korang dah sedia tak nak tengok? Jap, kita panggil si suami dia, Mai. Mai, bang. Mai. Tengok, nampak. Hayat, dan saya tak ada benda lain melainkan mendoakan lah. Alah, rumah tangga ni kadang-kadang bergaduh sikit-sikit, biasalah. Janganlah balik payung. Jangan kerak sangat buang tutur dekat bawah tu kan. Saya cakap daripada pengalaman. Jadi InsyaAllah semoga benda ni diabadikan kepada korang. Dan suka tak barang tu? Suka? Tak, kalau suka saya bagilah. Tak apalah, you ambil satu set semua. Saya belanja, tak apa. Semua ambil the whole set. Dia memang mahal tapi tak apalah, ambil. Tak tahulah, cantik lah, terletak dekat you. Memang tak apalah, you ambil lah. That one is my gift. Alright. Okay. Jangan macam tu. Thank you. Tak apa. Memang hari ni the best guys. Kita jumpa couple secara random, kita tarik dia orang seret dan nampak the end product. Nice. Semoga besar jadi seorang anak yang baik. Kan sayang kan? Nanti Atuk bagi gift lagi Okay. So tak apalah, saya tinggalkan tuan dan puan capture the moment. Okay. Thank you.
Okey guys, korang dah tengok tadi macam mana saya berjaya alhamdulillah dengan izin Allah membahagiakan satu couple yang sangat best guys. Anak dia orang sangat comel, dia orang pun okey, handsome, lawa kan. Semua ni kurniaan Tuhan. Kalau korang betul-betul nak happykan family korang, live saya 10 hari bulan ni 10 guys. Jangan lupa register. Cikgu Syahri bahagia. Okay, 1, 2, smile.